Hai bang, bang nak popiah bang? Popiah basah ke popiah goreng ataupun kita ada set campur. Kalau untuk seorang makan, kita bagi yang mix lah Ini tengah buat apa bang? Okey, ni sekarang kita nak buat popiah basah lah. Kulit popiah ni kita homemade Kita uli tepung, canaikan tepung tu atas kuali. Lepas susun kulit, kita letak sos. Biasanya kita bagi choice sapu atas ataupun asing lah. Kita nak bagi popiah ni tahan lama sikit, kita tak letak berapa banyak lah. Lepas sapu sos, kita letak bawang goreng lah. Dan ini sengkuang lah. Seterusnya inilah tauge lah Dan tauge ni kita hari-hari kita pergi pasar cari, kita tak simpan dia. Hari-hari tauge yang fresh lah. Udang ni kita goreng dia dengan tepung jagung So dia adalah rasa sikit, rangup sikit. Gulung ni kita kena budget lah inti dia Harga yang goreng RM8. Setiap set tu RM8 tu dalam ada 4 pieces lah. Basah sama juga harga RM8. Sos ni korang boleh minta lah sebanyak mana yang korang rasa berpuas hati. Kita letak bawang goreng topping dia. Datanglah ke Giant Section 13 Shah Alam. Dia beroperasi setiap hari guys Tak ada cuti guys 10.30 pagi sehingga 9 malam. Janji korang puas hati makan.